Tak suka besar? Jangan tipu. Mana ada orang yang beli tablet tak suka skrin yang besar sampai 13 inci skrin. Sebab apa? Kau nak layan movie, engkau nak main game, engkau nak buat kerja, semua benda memudahkan. Siap dapat keyboard, casing, dapat pensel lagi. Tak cukup dengan tu, ada juga slot SIM card, ada juga slot memory card. Maksudnya, kalau katakanlah engkau nak buat tablet ni pergi keluar, buat kerja dekat kedai kopi ke kan, tempat yang tak ada internet, memang sangat memudahkan. Ini adalah video pandang pertama aku pasal Infinix Expert Edge 4G. Jom aku tunjukkan. Jadi yang pertama kita nak cerita pasal skrin dia dulu. Okey, kelebihan dekat skrin besar ni salah satunya adalah engkau nak layan movie lah. Okey, layan movie dalam keadaan skrin besar ni memang puas dan kau boleh split screen sebenarnya. Okey, sebelah kanan buat benda lain, sebelah kiri buat benda lain. Kalau katakan dekat tablet yang kecil boleh buat tapi agak pening lah. Bila besar macam ni barulah puas. Kanan rasa selesa, kiri pun rasa selesa juga. Untuk melukis memang menarik sebab ada pensel. Itulah kelebihan dia. Dan untuk speaker stereo dia ni pun aku ada cubalah layan movie kan, main game. Menarik dia punya stereo speaker ni agak menarik. Dia ada 4 side, okey, 2 bahagian atas dan 2 bahagian bawah. Dan audio dia bagi aku dah cukup kuat sebenarnya. Yang kedua, kita nak cerita pasal boleh tak buat kerja dekat tablet ni. Okey, untuk Infinix Expert Edge ni dia ada pre-install WPS Office. Okey, kena faham bila masuk pre-install ni maksudnya aku on je tablet ni memang dah ada dekat dalam tablet ni. Bukan aku install kemudian daripada Play Store. Maksudnya dia bila native ni dia lagi kemas lah. Okey, lagi smooth lah. Memang senang buat kerja. Kau nak buat apa, Word ke apa ke, memang senang dekat tablet ni. Dan seterusnya pula ada satu benda menarik iaitu PC secondary display. Benda ni lebih kurang macam ni lah. Katalah tablet dan kau ada laptop, engkau boleh jadi secondary display. Okey, orang yang biasa pakai laptop ke PC dia faham lah benda ni untuk apa. Dan seterusnya ada juga cross device efficient collaboration. Ini sesama phone Infinix lah. Katakanlah dekat tangan aku ni ada Infinix GT30 Pro dan juga Infinix Note 50 Pro Plus. Nampak tak? Nak alih dia punya gambar ke video ke, memang laju lah. Yang ketiga, ini yang paling penting lah. Untuk satu tablet yang moden, kalau tak ada AI memang sedikit nampak ketinggalan lah. Okey, dekat tablet Infinix Expert Edge ni ada beberapa AI yang agak membantu. Yang pertama, ada Folex Voice Assistant. Engkau bagi arahan pakai suara, dia dengar, dia cuba selesaikan. Dan nombor 2, dia ada High Translation. Apa-apa bahasa pun, janji data tu dia ada, dia boleh translate ke bahasa yang kau faham. Contohnya bahasa Inggeris lah. Dan seterusnya ada juga AI Smart Screen Recognition. Okey, apa yang ada dalam skrin dia boleh keluarkan data tu dan memudahkan lagi kerja kau. Yang terakhir ada AI Creation. Okey, ini menyampaikanlah apa imajinasi kau, dia akan realitikan dengan cara yang tersendiri. Namun macam biasalah, ini baru video pandang pertama. Video kedua nanti lagi banyak aku nak ceritakan pasal kelebihan tablet Infinix ni. Apa pendapat korang? Like, comment, share, repost. Baik beli tablet Infinix ataupun